Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf Sa. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, bentuknya masih sama. Letakkan pen di sebelah kanan, buat garisan melengkung ke bawah, tarik ke kiri dan naikkan sedikit ke atas. Seterusnya, kita letakkan 3 titik di bahagian atasnya. Nampak tak? Dah siap satu huruf Sa yang lengkap dengan 3 titik di atas. Jom, kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita mula dari sebelah kanan, pusing ke kiri dan letak 3 titik di atas. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf Sa ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.